Fiza. Itu adalah satu tuduhan. Itu tuduhan. Bukan tuduhan. Saya mempersoalkan. Tak, itu tuduhan. Kena tariklah balik tu. Fitnah je. Kerja si buat fitnah je. Itu tuduhan. Pengurusi. Kena tariklah balik tu. 13-12 tu sebenarnya tu. Itu sesuatu pertanyaan tak boleh dibuat dalam bentuk 36-12. Ya. Muhammad. Mengelirukan deran. Saya mohon untuk Padang Serai menarik balik Yang Berhormat Pengerusi. Soalan. Yang Berhormat, biarlah Yang Berhormat Menteri yang jawab nanti. Saya jemput Yang Berhormat Besut. Terima kasih, Puan Di-Pertua. Saya terus kepada butiran 04000 iaitu penasihat perundangan. Iaitu di antara fungsinya adalah memberi nasihat perundangan yang berkualiti dan profesional selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang kepada kerajaan dalam masa yang ditetapkan. Dan saya juga merujuk kepada butiran 040200 iaitu hal ehwal antarabangsa yang fungsinya adalah melindungi dan memelihara hak dan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa dan juga memastikan obligasi antarabangsa di bawah mana-mana perjanjian, treaty, convention yang telah ditandatangani, disetujui, diratifikasi, disertai atau dianggotai oleh Malaysia disempurnakan dengan teratur. Jadi, saya merujuk kepada apa penerangan oleh pihak komiti seorang pun tak ada tempoh hari tentang perjanjian perdagangan timbal balas dengan Amerika Syarikat iaitu saya ringkaskan ART. Ia merupakan satu perjanjian G2G dan juga merupakan unilateral agreement. Jadi Menteri Berkenaan berkata bahawa pendekatan seluruh kerajaan atau whole of government telah diambil. Jadi ini memberi gambaran badan-badan yang penting termasuk AJC, iaitu Jabatan Peguam Negara telah dirunding terlebih dahulu sebelum perjanjian tersebut ditandatangani. Jadi persoalan, jika ada, bila dirujuk dan apa nasihat-nasihat perundangan yang telah diberikan. Sebab banyak sebenarnya dalam persoalan-persoalan, ya. Jadi kalau kita lihat apa sebenarnya yang ada sekarang adalah kenyataan media oleh JPM, iaitu Jabatan Peguam Negara sendiri, bertarikh 3 November, iaitu 9 hari lebih kurang selepas ditandatangani pada 26 hari bulan, yang menyentuh hanya kepada artikel 7.1, 7.2, 7.42 dan 7.5 ART. Hanya menyentuh pasal boleh ditarik, boleh ditamatkan perjanjian. Itu yang disentuh. Seolah-olah macam tak ada dirujuk sebelum ini. Sebab banyak persoalan sebenarnya yang dirujuk sebelum ini. Mengapa banyak perkara dalam perjanjian tersebut dikritik sebagai menggugat kedaulatan negara ni bukan saja oleh kami ahli pembangkang, ya, ahli pembangkang, yang ada pakar-pakar Putrajaya, ada pakar Bacok, juga oleh sebahagian daripada pihak kerajaan mungkin, ya, dan oleh pakar-pakar di luar sana, pakar-pakar ekonomi. Contohnya perkara 2.3, 3.3, 5.1 dan 6.2 yang jelas menuntut Malaysia mengutamakan kepentingan US atau mendapatkan restu mereka terlebih dahulu dalam membuat keputusan. Banyak yang agak keliru. Jadi ada juga sebahagian item dalam perjanjian itu dilihat berpotensi menghakis peruntukan dalam perlembagaan. Iaitu seperti contohnya 39, perkara 39 perlembagaan berkenaan dengan kuasa eksekutif. Seolah macam kita kena ikut orang lain tentukan dasar-dasar tertentu yang dibuat. Dan juga perkara 153 tentang hak kesemuaan bumi putera yang terancam apabila ada kandungan perjanjian yang secara nyata melarang kerajaan memberi bantuan bukan komersial atau subsidi. Contoh Mara ke Petronas, Feda dan sebagainya berperanan memperkasa ekonomi bumi putera. Namun kenyataan AJC 2 hari lepas tersebut mempertahankan berkenaan dengan kedaulatan negara. Kuat Terengganu, boleh sikit.
Allah nak habis dah. Okey. Tadi disebut banyak kena konsult, apa-apa pun kena konsult dengan Amerika. Ini takkah macam seolah-olah kembali macam ketika kita pernah ada resident British dulu, sikit-sikit apa pun kita kena tanya. Kemudian satu lagi berkaitan dengan apa ni, exit clause. Termination clause memang betul ada. Tapi exit clause saya rasa apa ni yang specify. Apa sebenarnya kesannya? Biasa kalau exit clause kita akan tahu bila masing-masing ambil langkah keluar tu setakat mana kesan yang dirasai. Tapi termination ni lain cerita ni. Terima kasih. Yang Berhormat Sila Gulong. Sebenarnya ada termination. Termination ni kalau lihat dia kena teliti lah. Dia ada tersurat dan tersirat. Apa kesan kalaulah katalah termination clause dibuat disamaan ke dan sebagainya. Jadi kemudian saya terus kepada butiran seterusnya iaitu 040200 pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan. Dilihat kenaikan gaji hakim 30%. Tapi tidak dinyatakan dengan jelas kerana peruntukan berkurangan sebanyak 6 juta lebih kurang. Ya. Jadi apabila kita bercakap tentang hakim ni dan institusi mahkamah, saya ingin mengingatkan bahawa mahkamah seharusnya menjadi tempat rujukan dah, ya. Bukan tempat dijadikan sebagai alat kepada politik. Dan saya ingin sebut berkenaan dengan isu Yang Berhormat Bagan sebagai pengurusi kehormat ASEAN China Association for the Promotion of Industrial Cooperation and Development. Pelantikan ini dibuat oleh Perdana Menteri dalam keadaan Bagan sedang dibicarakan di mahkamah untuk kes berkaitan kes Terawong di Pulau Pinang. Jadi pelantikan ini juga menyebabkan Speaker, peraturan Dewan, Speaker. Tengok. Inilah double standard. 36. Tadi yang si putih bercakap. Peraturan Dewan, duduklah. Saya tak ada cakap. Peraturan Dewan, duduklah. Ya, peraturan bersyarat berapa? 36(2). Saya ingin buat perbetulan. Nombor 1, dengar betul-betul sebelum bangun. Dengar betul-betul. Nombor 1, ia adalah sesuatu yang dibicarakan di mahkamah. Kedua, bukan melibatkan kes Terawong. Ia adalah kes yang dibicarakan berkenaan dengan isu yang lain. Ketiga, kenyataan yang dibuat ini akan merosakkan kepentingan Bagan untuk mendapatkan satu bicara yang adil. Saya bantah, saya minta Yang Berhormat Besut, bekas hakim, tarik balik kenyataan itu. Malu. Yang Berhormat. Apa yang saya nak tarik? Saya bercerita pasal dia dituduh di mahkamah. Bukan saya bicarakan tentang fakta. Saya tak bercerita pasal fakta. Tak apalah. Ini yang peguam ni, lawyer ni tak tahu apa benda yang dia ada dalam kepala dia. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Ya. Jadi sebelah sini pun bangkitkan peraturan mesyuarat 36(2) apabila Yang Berhormat Seputih menyebutkan tentang kes fakta. Bagan. Jadi sekarang saya pun tidak membenarkan Yang Berhormat Besut untuk membangkitkan. Saya tak sebut Terawong lah. Saya sebut Bagan yang dituduh di mahkamah tapi dilantik. Ya. Speaker, saya bantah. Kalau macam itu, Pagoh pun dituduh di mahkamah. Tasik Gelugur dituduh di mahkamah. Ya. Masih belum didapati bersalah. Macam mana bekas hakim ni? Innocent until proven guilty. Come on lah. Have some standard. Have some shame. Gunakan. Sebab Cukuplah. Saya rasa tak perlu bahas-bahas lagi.